Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan saya, Kasih Kristina. Dan saya, Erisha Dania, host anda untuk episod kali ini. Kita bersiaran di podcast Jom Borak. Sebuah podcast kendalian TV PSS SMK Kota Kemuning di mana podcast ataupun audio siar yang akan menceritakan kisah-kisah kejayaan warga SMK Kota Kemuning untuk dijadikan sebagai sumber inspirasi. Podcast hari ini dibawakan khas oleh Kop Kota SMK Kota Kemuning. Hari ini macam lain lah host kita. Hai Kasih, mana Hasha? Hai. Selalunya Hasha kan yang jadi host kita. Tapi untuk episod kali ni saya ganti dia kejap. Hasha busy lah. Tapi jangan risau tau, vibe dia tetap sama. Betul tu. Lagi-lagi hari ni kita bawakan kisah yang sangat menarik. Bukan pasal tarian ya macam episod lepas, tapi kali ni kita ada cerita tentang nyanyian. Seorang pelajar 15 tahun sahaja tapi dah ada lagu sendiri dan mula dikenali ramai. Wah, hebatlah kan? Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sambut tetamu kita pada hari ini. Selamat datang. Hai. Okey, boleh tak awak tolong perkenalkan diri kepada pendengar kita? Hai semua, nama saya Muhammad Syarul Nio. Lebih dikenali lagi sebagai Nio Mat Kacau dan saya berumur 15 tahun. Okey, macam mana boleh mula minat dalam bidang nyanyian ni? Mula minat dalam bidang nyanyian since saya umur 6 tahun lagi. Sebelum tu masa zaman PKP, keluarga kami susah. Jadi abang saya dulu jual bandel. And nampak dorang selalu buat jual bandel, lifestyle dia macam asik. Jadi saya ikut. And masa tu simpanan kami sekeluarga tidaklah banyak. Jadi itulah simpanan kami. Dan kami sanggup keluarkan simpanan tu demi saya, sebab saya yang rekomen kepada bapak-bapak saya untuk jual bandel. So sebelum jual bandel tu memang minat rap. And start jual bandel, tarik view dengan rap. Sejak umur berapa mula serius dengan muzik ni? Sejak umur berapa mulai serius? I think darjah 6. Darjah 6, dari tingkatan 1 macam tu serius lah. Okay. Siapa yang paling banyak bagi sokongan masa awak mula nyanyi dulu? Macam biasa, my parents, mami, daddy, kakak, abang and kawan-kawan sekolah lah. Dorang banyak bagi kata-kata semangat. Ada benda yang negatif, ada yang benda positif, tapi dua-dua sama je saya tengok. Okay. Lagu pertama yang Nio cipta atau rakam tu, macam mana cerita dia? Oh, lagu pertama saya, Oh Ibu. Lagu tu berkisarkan tentang pengorbanan ibu dan juga anak dia. Macam saya cakap tadi, zaman PKP susah. Jadi di situ banyak kecaman yang saya dapat. Banyak kecaman dan banyak benda yang negatif, sangat banyak. Dan ada satu masa saya rasa down. And lagu tu lah menggambarkan perasaan saya masa tu yang saya tidak boleh give up. Saya mesti buat untuk parents saya. Yes. Dari mana datang inspirasi nak tulis lagu tu? Dari mana datang inspirasi? Daripada abang saya. Sebab abang saya pun seorang rapper. Dia ada kru dia. Jadi nampak dorang punya lagu semua tune nice. And saya follow. Minat dari situlah. Apa cabaran paling besar masa mula-mula nak siapkan lagu? Cabaran paling susah sebab saya rapper. Jadi lagu tu dia mix dengan ada melodi sikit. Jadi key saya kurang sampai. Masa tu disiplin kena ketat gila. Tak boleh makan pedas, tak boleh minum air, semua sangat-sangat susah lah. Jadi key yang tinggi agak susah sikit untuk saya. Faham? Yes. Macam mana perasaan bila lagu tu dah keluar dan orang mula kenal? Oh, perasaan saya alhamdulillah happy sebab segala pengorbanan saya sebelum lagu tu rilis sangat-sangatlah berat, sangat-sangatlah disiplin. Jadi nampak orang banyak terasa dengan lagu tu sebab lagu tu kan tentang ibu. So banyak orang terasa and hayati lagu tu. Alhamdulillah, thank you so much. Okay. Ada tak pengalaman manis sepanjang perjalanan sebagai penyanyi muda? Pengalaman manis dapat menyanyi di depan khalayak orang ramai. Macam baru-baru ni saya ada tour dekat uni-uni semua dekat Selangor ni, dekat KL. So itu bukanlah first time, tapi saya rasa kenangan yang indah sebab terlalu ramai orang depan. Tapi confident diri tu masih ada lagi. Best lah, best. Enjoy. Macam mana reaksi kawan-kawan sekolah bila tahu Nio dah ada lagu sendiri? Sebenarnya lagu Oh Ibu tu dia keluar masa saya form 1. Masa form 1 masih dekat Sabah. Jadi dekat sekolah Sabah tu lebih ramai lah kawan-kawan rapat saya. Jadi dorang punya reaction dorang tu lah macam happy ada kawan macam saya. Happy. Lepas tu ramai bagi feedback yang nice. Feedback yang buruk saya tidak ambil, tapi saya ambil sebagai pelajaran. Yes. Macam mana Nio seimbangkan belajar dengan nyanyian?
Oh, so simbangkan belajar. Kalau selalunya kalau masa sekolah memang fokus belajar, tapi kalau masa cuti macam tu kami lebih busy daripada masa sekolah. Maksudnya kalau masa cuti tu kami lebih push konten, lebih push buat lagu. Saya lah buat lirik semua kan. Jadi kalau masa sekolah tu kadang-kadang ada je saya terskip sebab benda yang tak boleh tolak. Contohnya macam show ke, macam konten yang penting dibuat ke, so terpaksa tolak lah. Tadi seimbang lah. Kalau free buat konten, kalau masa belajar saya belajar. Ada tak cikgu atau pihak sekolah yang banyak bantu bagi semangat? Yes, of course. Daripada sekolah Sabah dan sekolah sini tidak pernah ada cikgu yang negatif. Semua support, semua bangga saya jadi anak murid dorang. So thank you so much cikgu-cikgu yang di Sabah dan cikgu-cikgu yang di Kota Kemuning. Yes. Baiklah, sangat positif ya. Sebelum kita ke segmen seterusnya, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini bersama kami di podcast Jom Borak. Kita kembali semula di podcast Jom Borak. Baiklah, siapa idola atau penyanyi yang jadi inspirasi Nio? Oi, banyak sebenarnya. Kalau saya bagi 3 boleh? Boleh. First, the only one abang saya, and the second one MKK Click, the last one is Malik. Yes. Abang saya paling penting tu. Yeah. Apa perasaan Nio bila ramai remaja lain jadikan Nio sebagai inspirasi? Happy sebab saya harap lepas ni kepada peminat-peminat saya yang di luar sana, tiru saya yang baik, jangan tiru saya yang benda saya buruk. And thank you so much sebab tiru inspirasi saya. Yes. Pernah tak rasa down atau nak give up? Kalau ya, macam mana nak bangkit semula? Oh, rasa down tu pernah, tapi tidaklah banyak kali, tapi pernah lah. Rasa down tu daripada kecaman actually. Tapi kecaman itulah yang membuat saya down and saya bangkit balik. Macam mana saya bangkit balik? Saya fikir kalau saya turun kali ni, parent saya akan sedih. Jadi saya kena bangkit balik demi parent saya. Yes. Okay. Apa perancangan Nio untuk masa depan dalam bidang muzik ni? Semoga nama saya lebih berkembang dalam industri muzik. Ramai lagi peminat-peminat di luar sana. Kepada yang baru tengok Nio, baru skodeng-skodeng Nio, rapat-rapat lagi ya. Okay. Ada tak pesanan atau nasihat untuk rakan sebaya yang nak cuba tonjolkan bakat? Confident is the key. Bila depan kamera macam ni, jangan malu, jangan segan. Sebab saya start jual bundle tu depan kamera. Kalau nampak di sekeliling ramai, anggap tengah bercakap dengan dinding. Jadi jangan takut sangat, jangan nervous. Confident tu mesti ada. Yes. Alright. Satu perkataan yang menggambarkan perjalanan Nio setakat ni. Oh, Alhamdulillah. Satu ayat, satu perkataan. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Sebelum kita ke segmen seterusnya, boleh tak Nio nyanyikan sikit lagu Nio bagi pendengar kita dengar? Lagu apa tu? Alamak. Boleh pilih sendiri. Boleh pilih sendiri. Lagu terbaru saya lah, berjudul Move On. Boleh stream di semua digital platform. Lagu Move On, saya ambil yang part rap je lah. Boleh. Oh cita hatiku akan menanti kehadiranmu. Memang sudah pasti, tolong balas aku. Ku perlukan kamu kerana kau milikku, hanya kau satu. Alright. Boleh. Baiklah, segmen terakhir kita panggil This or That, di mana kita akan tanya Nio soalan random-random. Dan Nio buatlah pilihan apa-apa. Are you ready? Yes. Alright. Okay, ready Menyanyi depan kawan ataupun menyanyi depan cikgu? Allah, menyanyi depan cikgu. Menyanyi depan kawan cepat ketawa. Tak boleh. Lagu rancak atau lagu balada? Lagu rancak. Of course. Menulis lirik atau cipta melodi dulu? Menulis lirik, of course. Perform live atau rakam dalam studio? Rakam dalam studio. Latihan vokal pagi atau waktu malam? Latihan vokal pagi. Yes. Menyanyi solo atau duet? Solo, duet, I think solo sebab tiga-tiga lagu saya solo. Okay. Lagu dalam bahasa Melayu ataupun lagu dalam bahasa Inggeris? Duduk tak boleh. Duduk tak boleh. Pilih duduk tak boleh. Lagu Melayu lah. Melayu. Okay. Dapat banyak views dekat YouTube ataupun banyak likes dekat TikTok? Views on YouTube. Alright. Jadi penyanyi popular atau jadi penulis lagu terkenal?
jadi penyanyi popular. Okey, ni soalan last. Okey. Sabah atau Semenanjung? Ya Tuhan. Saya kena ingat balik di mana saya berdiri. Sabah. Yes. Okey. Right. Terima kasih Nio atas perkongsian yang sangat menarik. Thank you so Semoga much. lepas ni lebih ramai pelajar berani untuk Amin. menonjolkan bakat mereka. Yes. Okey, kepada semua pendengar, terima kasih kerana setia bersama kami. Jangan lupa ikuti episod-episod yang akan datang di platform YouTube kami. Saya Kasih Kristina Dan saya Erisha Dania mengundur diri. Assalamualaikum dan terima kasih. Cerita pagi hujung minggu bersama kopi dan roti bakar. Dengar kisah yang seru, gelak tawa, hilanglah gusar.